Okey. Hari ni kita punya plan ni nak pergi mana? Temeloh. Temeloh dekat Kena ikan patin. Kena ikan patin kat Temeloh. Hari ni kita orang 5 biji motor. Santai-santai nanti sampai. Okay. Geng dah sampai tu betul. Sekejap lagi kita isi
Kita masuk LPT, lepas tu visit Temerloh. Nanti jumpa kat sana sebab
tadi. Okey, dah sampai Pentron. Semantan Coffee ada kat situ. Kita kat mana lah? Depan sikit lah daripada Tua Temelur. Kita orang nak pergi. Tadi Gobang Baju tutup. Jadi tengoklah depan-depan sikit. Tak tahulah berada 2 orang tu yang nak bawa. Kita ikut je. Okey, dah sampai. Makan bukan tengah hari lah, baru ke 10.40 lebih kurang. Kita sampai dekat Along Patin Station dan ikan bakar. Rasanya pelanggan pertama kita orang ni. Yang tak ada orang lain. So sini tak crowded lah. Tak serabut sangat. Dah isi perut dulu. Beres. Oh, kenapa sengit? Sengit. So ada air. Tengok apa ada. Ni ya. Ha? Oh boleh? Macam mana? Bau dia tu sedap ni bau dia. Oh Neko lah. Aku kau tahu lah. IC memang 06. Eko lah. Nah, ni nak Eko. Tu kepala tak nak? Kepala sedap. Tepi tu boleh makan. Tu tengah tu. Tak cukup Syahir ambil lagi. Tak cukup. Sikit banyak lagi tempat. Banyak lagi tempat. Ni ikan patin bahagian tengah, cendawan, nasi putih, air. Buang Asing. Wah ni lah tak tahan. No, makan ayam pula. Dia first kena rasa dulu macam ni sebelum letakkan nasi. Ni. Dah. Sur. Berasap macam. Sungai kat tegak tu. Macam mana? Jadi? Jadi bang. Boleh ya? Steady. Biasa lah. Okey, biasa. Alhamdulillah dah selesai makan. Habis lah. Sekejap lagi brother ni kita share lah kat mana dia nak pergi. Sekejap lagi Sungai Pahang. Sungai Pahang. Dia nak pergi Sungai Pahang. Air terjun. Air terjun. Mana datang air terjun kat sana. Alright, jom kita gerak ke titik tengah Semenanjung. Ikut jalan dalam. Jalan dalam. Jalan dalam je lah. Bismillahirrahmanirrahim.
Kita nak bagi tempat panas juga bang. Bukan tempat sejuk. Sampai dekat titik tengah Semenanjung. Oh, dia sebenarnya sebetulnya dekat Lancang. Ni, dia betul-betul duduk titik tengah. So, tiket masuk belah sana. Okey, kita hantar kaunter jap. Selamat datang. Cuma tutup Sabtu Ahad Minggu petang. Oh, RM2. Alah. Macam kita anda KLCC je. So nak masuk sini dewasa RM5. Kalau naik motor tak kena charge parking lah. Kalau naik kereta masuk ke sana RM2 je parking. Inilah tiket. First time sampai sini. Okay. I love PKS. So ada apa ni? 5 buku Islam okay. Saya ada pedal boat tu. So kita boleh naik atas sana. Tu titik tengah, betul-betul dikira titik tengah Semenanjung kat sini. Sekejap kita pergi sana. Alright. Kemas jap orang. Okay. Abang apa ni? Motor dah bobok tadi. Tapi okey lagi. Ni dapat plug tadi dekat brother RZ. Yang ni dia dah jadi kereta Myvi tadi. Start stop. Wah tu. Habis barai lah tu. Rasa dah berabuk ni. Wah, biar. Tapi apa-apa pun kita orang dah sampai titik tengah Semenanjung. Jom kita tengok kejap. Okey. Oh ni tak boleh. Tengah kasut. Ni boleh kot. Boleh lalu. Wah. Temeluh titik tengah Semenanjung Lancang. Zon Lancang, Temeluh. Sebetulnya sini Lancang Sini Lancang. Dia bukan betul-betul Temeluh. Sebab tu dia jauh sikit daripada yang tadi Mentakap. Mentakap yang kita sampai mula tadi adalah Mentakap. Ke depan tu kalau kita orang ke belah kanan tu Temeluh. Kita ke belah sini dia Lancang. Sini Lancang. Macam ni lah taman monumen dia. Saya pun ada apa ni? Tak banyak pun. Nak aiskrim satu. Ni je lah sikit. Lain. Berapa? RM2. RM3. Dua ni RM3. Dua RM3. Okay, first time sampai sini. Makan aiskrim. Kita naik atas. Ni ada kolam. Kolam kita asyik kolam dia ni. Ada ikan patin lah kot dalam ni. Dalam air orang. Ada haruan lah. Haruan sepat dengan puyuh dalam ni. Walaupun tak nampak, tapi ada. Sampah banyak ni. Oh, tu sampah dalam poket. Melekit.
trail. Kalau saya saja nak panjat. Ada, tak tahulah, bukan mini zoo ke apa, entah ada letak ayam-ayam je lah kat sini. Nama ayam dia adalah Diamond Dove. Nampak? Ingat ayam kampung ke? Ayam yang Australia. ayam yang ni lah, yang terpilih. Burung pun ada. Lari dah dia. Kan ayam kan? Kaki ayam pun besar. Oh, nak apa? Berbulu-bulu. Nak aiskrim? Dia kena beri ayat dia. Burung nuri. Batji. Betul lah Australia. Banyak daripada Australia walaupun macam ni. Burung-burung lah. Burung pun ada sini. Tahu tak apa-apa pun. Kita dah sampai dekat tempat kita nak fly drone kejap lagi. Ayam tu dia ada pipi blushing. Ayam pipi blushing. Mesin dapat getah. Pak bang, buat review macam mana nak guna benda ni. Untuk nyelit getah. Bahaya lah kalau budak-budak main macam mana letak sini kan? Kan? Ada kena kuat lah. Banyak je lah. Ni nasi getah. Tak tengok pun dia punya description dia. Macam getah ricin, macam getah jalur. Tu pun ada juga buton kuil. Ni burung apa kasawari pun ada. Tak tahulah, ni puyuh lah kot. Apa ni, ular ke? Ada Pertuan Agong Temerloh Titik Tengah Semenanjung. Monumen koordinat titik tengah bagi betul-betul Semenanjung Malaysia adalah kat sini. Temerloh je. Kat sini rupanya titik tengah. Copeng. Ni lah kot sebetulnya. Sebab dia cakap benda tu kat situ ni lah. Macam tu. Yes. Dia orang cakap benda ni kot adalah sebagai titik tengah Semenanjung Malaysia ni. Temerloh titik tengah Semenanjung. Dari Semenanjung ni kat Lancang sebetulnya. Apa ni? Menang Bacang. Banyak lah dia baca. Siap ada signage nak ke mana-ke-mana. Johor Bahru belah sana. 284 Kuching. Ada Melaka, Seremban, Kuala Lumpur, Putrajaya. Temerloh titik tengah Semenanjung. Shah Alam, Syahleh, Ipoh, Georgetown, Kanga, Lustar, Kuala Terengganu belah sana, Kota Baru, Labuan, dan Badu Kuantan. 7 titik tengah dia. Ni ada apa belah sini? Tengok sini. Ada monumen apa ni? Monumen Temerloh titik tengah Semenanjung. Temerloh titik tengah Semenanjung disebenarkan oleh Daripada kepada kita Tuan Agong. Yang tu lagi mahal bang. Tak mampu yang tu. Boleh bawa kan. Yang tu yang main punya tu, yang laju. Yang ni boleh boleh yang jenis kau boleh set ikut kau ke jalan, dia pun jalan. Boleh. Boleh, tapi yang sebab ni sensor atas bawah. Bawah je. Bahaya sikit lah kau kena tengok. Jadi ada tempat tu permainan chess. Teringat kan dia. 5 masuk dalam 5 tapi 1 2 3 4 5 6 7 7 kan? Ini
untuk budak-budak boleh kecil. Oh lah. Yang tu besar. Ini besar. Besar. Ini yang besar. Ini besar punya. Tak ingat. Mana rumah kau? Sini. Ni rumah kau, ni rumah aku. Macam tu. Tengok buli dalam ni siapa lagi banyak Siapa ni paling menang. banyak gol dalam tu yang menang. Okey. Macam tu cara Yang mainan kita tu dia. lah, okey. Try lu setakat. Dalam main sorang. Lagi mati. Lagi mati tu mesti dah akan lari punya. Relax. Tak lari macam mana? Try lu. Mampu ni. Kita main seorang ni, tengok. Dah apa orang tukar rakam. Tengok. Tak payah. Babi bila nak habis tu? Okay, macam mana cara main ni? Korang komen. Dalam 40 minit lagi. Ni titik tengah Temerloh. Lancang. Kita gerak pergi ni lah. Pergi sungai tu.
lebih boleh lah nak turun slow-slow di sana. Kalau ikutkan kena ikut belakang ni yang stesen bas semua tu kan. Boleh lah tapi slow-slow. When I'm the other night with all my friends, started to feel like me again. Hadn't been that happy in a while. Had dreams and we put a sad song on. You're oh so casually brought up. There goes my night and goes my smile. 'Cause I was 2 full years of lost on the drain, and I'm reminded that it all went to waste. So when my friends start asking if I miss you, what do I say? Okey, start balik. Tak, sekarang ni aku nak tanya perancangan siapa ni? Dah lah sampai Temerloh. Pergi Lancang. Patah balik pergi Temerloh. Patah Tanya orang patutnya kan. Dah sampai Temerloh datang sini dulu baru pergi Lancang. Isi Lancang. Macam sedap kat sini. Sekarang ni dia jalan patah balik. Buat penat. Isu salah dia ni. Ya Ali, aku pandai lah ambil video. Itu sama bila weh macam tu. Macam tu. Selfie lah. Tiga setengah Tengah-tengah sikit. kat sini. So nanti kita nak gerak dah lepas ni. Kita nak gerak balik KL dah. Tak ada apa, 2 tempat je kita pergi hari ni. And satu nak santai ride. Tak tahu nak buat macam mana Okay. Bye bye Temerloh.